Korang suka hiking? Dengar sini. Bila masuk hutan, tolong jangan jerit nama kawan sesuka hati. Ali, tunggu! Ingat, bukan korang je yang ada kat situ. Ada benda lain yang sedang menghafal nama korang. Tengah jalan, tiba-tiba kau dengar suara kawan panggil dari belakang semak. Ali, sini! Suara tu sebiji sama. Tapi bila kau toleh depan, kawan kau elok je tengah rehat jauh kat sana. Habis tu, siapa yang panggil tadi? Orang tua pesan, jangan menyahut. Benda hutan ni peniru. Bila kau jawab ya, itu tandanya kau bagi izin. Pandangan kau akan dikaburi. Semak berduri kau nampak macam jalan raya. Kau rasa kau ikut kawan, padahal kau melangkah masuk ke alam mereka. Akibatnya, kau hilang. Orang cari lalu sebelah pun tak nampak sebab kau dah masuk dimensi lain. Jadi kalau dengar nama dipanggil tapi tak nampak tuan badan, buat bodoh je. Biar sombong dengan hantu, asalkan balik dengan selamat.